Lampu. Ada lagi besar. Ada lagi besar. Kalau dahi sejuk tak nak. Pergi. Jangan cuba dekat dengan umpan sasian. Kau nak terima nasib macam ni. Basah siap. Kena lempak. Lempak lagi. So kan, kita orang sekarang dekat open house rumah Ijan, Tokek Kayak. Mana Ijan? Ni. Thank you Ijan jemput. Hujan renyai sikit lah gang. Mantap Ijan. Selamat Raya. Bye-bye, bye-bye. Bye adik. So korang nak continue aktiviti seterusnya. Kita nak gerak lah ni. Ada ni lah, geng-geng ni. Stay tune guys. So gang, kita ni dah kesetukan masa petang ni. Kita nak try kawasan sini guna dedak balon So yang mana tak tahu lagi, dedak balon ni yang pack ni pack besar 500 gram, RM16. Boleh pakai dalam, kalau seorang mancing 3-4 kali kak. Koyak ni dulu. So dia pakai ziplock. So ni kita masuk. Okay, masuk air sikit je biasa lah gang. Hujan weh. Hujan. Dah jadi. Jadi untuk dedak ni kita akan pairkan dengan ni geng. So kita ada mata 4 dan mata 2. Betul. Mata 4 dan mata 2. Kita nak try mata 2 dulu lah. Sebab kalau pakai mata 4 takut 4 ekor sekali naik. Pang. Gelak dah. So jom kita gentel dulu. Tuan tanah cakap ikan sini makan KFC kan. Aku tak bawa tu KFC. Ataupun kita buat lepas ni dedak perisa KFC. Lain macam. Selalu kau mancung dedak dengan tepung gandum. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Nanti habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dulu kan. Jadi kalau ada strike, kita update. Hello, assalamualaikum. Welcome back to my channel Syasya. Buat apa tu? Saya mana baru sampai kat channel aku. Thank you so much dan sentiasa support aku under my hashtag gang ketak kepala. So hari ni geng, kami baru balik beraya. Macam mana nampak tengok tadi dekat rumah Ijan Tokek Kayak. Dan kami singgah ke kolam Pakcik Topek. Ni Pakcik Topek. Makan dah. Wih, dah kena. Oh, ada. Tolong. Dah kena geng. Oh, kalau piok. Baby suka. Makan dah. Wih, dah kena. Oh, ada. Tolong. Pagi, petang, malam kami gerak. Jangan cuba dekat dengan umpan sasian. Kau nak terima nasib macam ni. Mana ada ikan kami tak pernah ragu. Syasya Channel. Buat apa tu? Jom kita gasak. Geng ketak pala. Tak kira mana. Dedak balon. Gentel lu. Nampak? Macam ni. Sana ni. Jadi dia loncat kat sini aku nampak. Tapi tinggi tu. Kalau nak ni. Malah aku nak ni. Malah nak set up. Oh, kono. Kena pegang baik. Liko. Liko. Macam-macam liko. Oh lah, lucu. Liko. Oh. Ini tak payah pakai power. Nak pump payah tinggi. Liko. Baru guys. Gasak ya bro, jangan tunggu. Kalau ada ketuk pun kita sembat. A few moments later. Mana pating ni? Oi. Oh, lama lucu. Mana pating ni?
Oh, mak lucu. Adi dapat. Ini ada saiz. Oh, lucu. Liko Jomi. Tapi kecil. Lampu. Saya pelampung. Kasak. Oh, kasak oh. Kasak oh. Kasar. Tak lepas. Tak banyak tu boleh lah. Ya biasa Ada lagi tu besar. Ada lagi besar. Kalau dahi sejuk tak nak. Oh, tu. Oh, gerak-gerak tu. Ha. Oh, pergi. So yang kita baru 10 minit kat sini memang galak lah. Kita orang try apa? Dedak kat kolam ni. Yang kolam ni. So kolam ni dia ternak tilapia. So kita yang ternak tilapia ni kita dah test memang dah tahu dah tilapia memang balun memang ngam. So yang kat sini dia banyak patin, rohu, liko kan. Cuma ni hujan. Dah petang. Pukul 6 lebih dah. 6 suku. Kita try lah tengok apa yang dapat. Tapi alhamdulillah ada lah juga kan. Oh tu mau loncat-loncat tu ikan tu. Harap aku kat sana. Kena dah. Jat, tolong. Ikan dah makan punya. Oh dah lucu dah. Dia lah. Jauh makin besar ikan ni duduk. Kan? Tak perasan geng. Patutlah aku tengok loncat-loncat ikan aku tadi. Oh no, try. Oh. Dia dah Main liko besar-besar tu. Kecil-kecil kita lepas. Kita orang cakap apa? Friendly punya. Dia level 6 kilo out. Sombong amat. Ini heaven ni. bagi Zah tarik oh sial Zah. Ini aku rekod nak kau. Bagi nampak ramai. Laju balon. Laju kan. Tak larat. Lepas ni aku main tak pakai balon. Jangan masuk semok tu. Pak. Kosong. Weh, sini turun. Kiri kanan ni. Tengok berada ni tarik. Komas. Apa mah? Lawa cantiknya. Komas weh. 916 baik. 916. Pak. Apa perasaan ni mancing sini? Ha? 916. Boleh. Kau boleh tengok mata kail geng aku tak falah. Nampak? Tu. Bol tu. Dalam mulut. Alamak. Lucut dah. Jom. Okay geng. Hasil kita. Liko makan balon. Liko guys. Makan balon. Tu. Sana strike je kita tengok Adi punya. Adi. Ada kawan. Selamat Hari Raya. Raya batin. Jom sikit dia jom. Tambah satu lenteng, topi masuk jalan senteng, mata merah baru kancing. Weh, ni hari aku tak sempat introduce siapa-siapa
Tak sempat introduce siapa-siapa guys. Jadi yang bersama kita guys, kita ada Topek Yauri. Selamat Hari Raya guys. Baik Mak Aya. Kita ada Zah Fishing Channel. Si penjual segala benda dia nak jual. Apa-apa barang kau bagi dia mesti dia boleh jual punya guys. Tekan beg kuning. Tak tahu Selamat Raya pada semua penganut agama Islam. Semoga korang murah rezeki. So kita ada Adi. Adi juga. Selamat Hari Raya. Kita ada ayah cik kita. Ni pakcik kepada Topek. Pakcik, masih bagi tahu mancing kat sini. Boleh try. Boleh try. Umpan power. Umpan power. Ni Ijat. Bawa Ijat. Oh terbalik. Pelan-pelan. Settle dulu. Kau buat apa gitu pusing sini? Mancing je lah. Orang dah bawa makan dah makan. Mancing dah mancing. Aku peliknya aku tak dapat ikan lagi. Serius tak bagi ke? Yang ni salah orang ni, bukan salah Dedak. Dedak tak ada masalah kan, orang masalah ni. Selamat Raya pada semua penganut agama Islam. Aku rasa baru lepas jumpa pakcik tadi. Wah. Aku lepas salam dia. Zaf. Dapat Zaf. Sadu. Woi, 2 ekor dah, patutlah berat. Tetap turun, janji dapat hasil, confirm puas balun. Share channel, buat apa tu, jom kita gasak. Double strike baik. Kali naik ni ke? Dedak jahat lah. Baru gancur dah nak habis lah. Penat lah. Aduh, Adi kacau lagi. Adi kacau ke? Aduh. Ikan tengah makan. Kau tengok. Aku dah lah first ikan. Dia kacau kau memang nampak tau. Aduh, Di. Aduh. Melayu. Ni muka punca segala. Member dah lah first strike tu. Aduh. Weh, Di. 2 hours later. Okey, layan Zaf. Layan Zaf. Biskit. Weh, ada ikan. Dedak balon memang jadi kan kat kolam ni. Dedak balon memang ngam. Bergasak si Ijat ni 5 minit seekor Ijat Adi mana Adi? Ni aku bancuh tadi geng. Dah tinggal sikit dah. Masa setengah jam lebih kurang Gasak weh. Memang gasak korang. Tengah hujan tu tengok lencun memang tu. Dah lah baru pergi kenduri. Lencun geng. Bawa balik kenduri, singgah kenduri. Apa pernah dengar orang pergi open house standby road. Lepas tu makan open house cepat-cepat nak balik. Sekejap lagi kita balik on the way spot. Are tu. Ni yang jadi dia. Sampai-sampai hujan. Tapi alhamdulillah boleh mengai kak. Cuma aksi-aksi yang menarik-menarik tu tak tahulah dapat kumpul banyak ke tak kan. Apa saksikan je lah apa yang ada. So untuk pambut dan juga dedak mantap. Mu tengok ni ayah cik belajar bomak tan. Bagi molek dia dah. Ya marah aku nak belajar kat kata aku tumbuk kan hari. Habis hang boleh cakap ke tak boleh. Orang kan dalam tu Ada yang kereta tu ada tak? Ada juga. Mazda tu. Sebelah sini. Sedap. Biji lekang tu. Menginzalkan Jat. Pantang leper dia ni. Ini pula. Ini yang penting ni. Kita fokus guys. Selamat Raya pada semua penganut agama Islam. Kasar Zaf. Kasar ni. Kasar Zaf. Besar Zaf. Zaf besar Zaf. Zaf saya Zaf. Aloh Zaf. Saya. Zaf. Pegang spool. Boleh ni? Boleh. Seret. Kepala kau. Aduh. Naten ni. Keluar pada hutan ni. Ada. Okey, main aku blok. Aku nak borong hutan. Nah. Dia bukan apa. Kita orang ni datang mancing dengan Pakcik Topek orang Kelantan. Jadi kita cuba nak masuk culture ataupun nak faham bahasa Kelantan. Kita kena belajar guys, dialek ataupun slang-slang dalam Malaysia ni. Sebab kita orang lain, kita orang Malaysia.
Kan? Kena tahu lah. Rambutan ready. Oh, mana strike? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu dia dapat ke tak. Ya, rambutan guys. Guys, rambutan guys. Ada kamera aku. Rambutan guys. Ini liko buah doh. Liko buah. Sebab dia makan rambutan. Liko buah ni guys. Makan motan. Bang. Dengan bertanjak ni mancing. Alhamdulillah ya Allah. Oh, sorry. Guys. Oh, liko buah. Besar weh. Liko buah. Ni liko buah nama dia. Dia tak sama. Dia tak sama. Sama. Ciri-ciri liko buah. Rasa dahi. Ini dahi panas. Kalau kau pegang liko dahi sejuk tu, itu liko biasa tu. Ada lagi besar. Ada lagi besar. Kalau dahi sejuk tak nak. Okay geng, kita tukar spot. Tadi kita kat sana. Nampak ni, tebing ni tapi kita sebab belakang tau. Kita main tukar kawasan ni. Kita ada lebih kurang lagi 20 minit saja sebelum pukul 7. Kita akan gunakan masa ni untuk kita cari. Aku sebenarnya tak tahu nak cakap apa dah sebenarnya. Ikan jelawat. Sebab hujan. Jangan cakap lagi ikan jelawat. Tak dapat malu. Apa ni? Kat. Tahu lah geng, try lah kat belah depan ni kan. Kita tengok kalau ada hasil. Alhamdulillah. Loncat lagi. Jadi dapat liko buah kan. Yang ni? Yang ni liko kucing. Makan tiba semalam. Liko kucing. Kalau korang tengok liko kucing ni ada misai-misai sikit. Misai itu sikit. dia. Ini bukan liko kucing. Liko lanun. Mata pun tak ada, Mat. Tapak mata pun tak ada. Memang tak ada. Sebelah je geng. Kesian je geng. Ikan ni kalau kau suruh belok kiri tak reti. Dia nampak kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ni duduk kena piak dah punca ni. Gemuk weh. Hari ni aku ambil lah. Kalau gemuk macam ni kan, dalam ni lah, kalau kita picit ada caviar. Rap. Aku punya lah serial rekod. Mata dekat sini dia. Saus. Oh, ini besar. 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 Oh, tak berhenti strike weh. Tak berhenti strike. Oh, sama. Sama liko sana. Liko mas. 916. Oh, yang ni liko mas. Risau aku rut dulu. Oh ni memang aku mati-mati kat jelawat. Topek. Cah. Kami tak warna ni aku tu yang. Yang balik ya. So yang tadi kami dah kejut aku. So yang tadi yang awal-awal kita mancing, kita dapat hasil tu semua, kita release balik. So bila dah nak balik ni baru kami ambil yang kami nak makan je lah. So ni tengok dalam ni. Yang hasil nak makan. Angkat sini. Oh ni, saiz ni lah yang kami tapau untuk buat lauk. Saiz macam ni. Ni lah. Ni kita buat lauk. Ni semua saiz kilo lah. Ni so tilapia dalam 4-5 ekor ambil tadi. So kita tengok lah kalau ada yang strike lagi kan. Weh, nak pergi mana? Jom.
Double strike guys. Roti semprot lola oil. Roti semprot lola oil. Jadi kita kira duduk balon ni tu kan, lola oil dengan roti kosong. Adi bagi. Depan weh. Ha? Depan ikan dah. 30. Laju bai. Apa ni? Boleh pun. Ikut. Sama. Macam mana Zah punya ikan tadi dapat kat aku ni? Allah. Hari ni sebalik tadi. Dia makan aku punya blok ni. Patutlah first shoot. Lain macam. Bau. Ui. Bau ke kedupa? Bau. Aku dah cakap dah bau. Weh, Syah ni look. Look. Pelayar. Bagi Syah pelayar. Itu mata tu kangkang tu confirm. Baik. Ni Syah, pelayar. Aku jatuh. Saya. Basah siap. Sana lempak. Lempak dah ni. Bau mah. Wih, Bau. sumpah. Aku suruh Adi spray lola oil kat roti tadi. Betul Adi? Tengok bowl. Bol bodoh. Roti lola oil. Bapak bosok siap bau ni. Geng. Bapak besar weh. Di mana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini, rezeki tak lari. Geng, cukup konten kita hari ni, konten raya yang tak seberapa kan, memang tak standby apa semua. Jadi kita hari ni kita test budak balon dan juga perambut mata dua daripada geng Ketak Balai. Yang mana nak dapatkan ni kau boleh tekan link kat bawah, kat beg kuning bawah ada. So thank you untuk raya kita ni. Thank you ni. Mantap benar. Ni Topek Yauri. Topek Yauri. So kalau nak tahu spot ni, tanya Topek. Topek yang bawa. Memang tak ah. Jap. Thank you kau Tok Zah. Mantap lah, thank you. Mantap. Untuk awak. Terima kasih bersama-sama. Terima kasih sama-sama. Dapat tak dapat duit raya tapi dapat dedak raya. Kelak sikit. Nanti kita atur balik Terima kasih ya. Okay, right. So gang, thank you so much for watching. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kalau ada rezeki, kita tengok Topek Strike. Dia suka kutip anak-anak tu. Kecil ke? Aku malas macam Malah. Okay, bye. Assalamualaikum. Untuk kamera. Masalah.